apabila hari Jumaat, hari raya jatuh pada hari Jumaat. Ada negeri dia buat arahan, takut orang tinggal sembahyang Jumaat. Duk tinggal sembahyang subuh sebenarnya. Tak apa keluar surat apa pun. Tapi kita abang tak apalah kan. Para ulama khilaf dalam masalah ni. Kalau ada orang kata dak, kita tengok di Kedah saya tengok dia buat keluar kata wajib Jumaat. Kita kata perbincangan para ulama apabila hari Jumaat, hari raya jatuh pada hari Jumaat. Ada negeri dia buat arahan, takut orang tinggal sembahyang Jumaat. Duk tinggal sembahyang subuh sebenarnya. Tak apa keluar surat apa pun. Tapi kita abang tak apalah kan. Para ulama khilaf dalam masalah ni. Saya nak sebut semua dimensi. Mazhab Syafi'i sebahagian orang tarjihkan, dia kata bahawasanya wajib juga kalau jatuh pada hari Jumaat tetap wajib sembahyang Jumaat. Dan hadis-hadis yang menunjukkan kelonggaran itu diberikan kepada mereka yang merupakan badui-badui yang berada di awali, yang duduk di padang-padang pasir yang susah nak datang. Mereka berdasarkan kepada riwayat Uthman bin Affan yang sahih dalam masalah ini. Mazhab Imam Ahmad, dia berpendapat, dia banyak pandangan, saya sebut dua yang utama ni. Dia berpendapat bahawasanya jika jatuh pada hari Jumaat, hari raya, ada pilihan. Ada alasan beberapa perkara. Yang pertama, kerana Nabi bagi kelonggaran, seperti mana hadis Zaid bin Arqam, man sya'an yusalli falyusalli, siapa yang nak sembahyang boleh sembahyang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW menyebut qad ijtama'a fi yaumikum hadha 'aidan, telah berhimpun pada hari kamu ini dua hari raya. Faman syaa'a ajra'uhu al-jum'ah wa inna mujammi'un, siapa yang mau Jumaat sudah memadai untuknya. Siapa yang mau yang sembahyang raya telah memadai untuknya. Adapun kami akan menunaikan sembahyang hari raya. Hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam tadi, siapa mau sila sembahyang, hadis ni walaupun ada orang kritik, tapi ulama-ulama hadis ramai yang menyatakan berpegang pada hadis ni sahih. Al-Hakim kata sahih, Az-Zahabi bersetuju dengan Al-Hakim kata sahih, hatta Ali Al-Madini dulu juga menyatakan sahih, Ibnu Khuzaimah kata sahih, Al-Albani kemudian juga menyatakan sahih, bahwasanya hadis yang memberikan kelonggaran kepada orang yang sembahyang raya untuk tidak sembahyang Jumaat. Pendapat ini jugalah yang diterjihkan oleh ramai juga para ulama, hatta Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Datuk Yusuf Al-Qaradawi pun sebut yang sama. Bahkan ulama Mesir kebanyakannya mengeluarkan banyak pandangan bila jatuh supaya mereka memberi kelonggaran di samping hadis tadi yang berbagai-bagai riwayat, walaupun sebahagian mendhaifkan sebagian riwayat, tetapi ramai ulama hadis yang mensahihkannya. Ialah kerana tujuan perhimpunan itu apa dia? Seminggu sekali kita berhimpun kerana kekuatan orang Islam. Tapi kalau dah berhimpun dah, apa lagi purpose dia? Kita nak berhimpun lagi sekali. Dah dengar dah khutbah tadi. Pasal Jumaat itu ada tujuannya. Dan kedua, kata mereka, kalau dah syek duk berhimpun dua kali, habislah hari raya hari itu. Kan? Dah pagi-pagi dah pergi raya, tak ada nak pergi beraya mana, nak kena pergi Jumaat pula dah. Jadi mereka kata, dari segi maksud Jumaat, tujuan Jumaat, dari segi maksud hari raya, ia tidak kuat. Maka pendapat yang memberikan pilihan itu kuat. Mana dia pengguna potong ni? Tanya. Dari segi maksud, tujuan perhimpunan. Siapa nak pergi? Ada orang
Geram betul lah mereka kata tak ni. Hang dah kata wajib, hang pilah. Tak ada masalah, ini pandangan. Siapa yang naik, dia pergi. Nabi kata, wa inna mujammi'un, kami akan dirikan Jumaat. Jadi imam, jangan main-main masjid tak ada apa. Tu imam pun tu buat. Tu imam kena lah. Nasib kau lah jadi imam. Tu imam kena lah. Orang yang menguruskan masjid kena. Hak mana tak mau, dia semayang zuhur. Ini pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau ada orang kata, dok, kita tengok di Kedah, saya tengok dia buat keluar kata wajib Jumaat. Kita kata tak apa. Itu juga pandangan salaf, iaitu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tak salah. Kita tak kata itu pandangan yang salah, tak. Ini semua pandangan yang lahir daripada imam-imam mazhab yang hebat-hebat. Cuma ada pandangan yang daif. Cuma Syed Sabit sebut dalam fiqh sunnah, iaitu dia kata yang mana tak pergi sembahyang Jumaat tu, zuhur pun tak payah. Yang tu kira longgak sangat lah. Dia kata tak payah, pasal hari tu dah habis dah. Yang mana tak pergi Jumaat tu, dia mesti sembahyang zuhur. Dia sembahyang zuhur. Walaupun mereka berpendapat mungkin. Ini adalah bab. Bila kita mempelajari hal ehwal yang sebegini di dalam agama, maka kita akan tengok keluasan hal agama dalam hal ini. Yang penting hari raya adalah hari kita bergembira. Jadi tak payahlah duk tengkak nak wajib sembahyang tak. Siapa yang pegang pendapat dengan hadis-hadis yang kita sebut, dia tak mau pergi tak apa. Dia pergi main Jumaat pun dapat pahala. Kalau dia tak pergi, kita tak kata dia ni lah pasrik Jumaat tapi. Kita kata pasal apa tak pergi. Kalau dia kata pasal balok, memanglah. Tapi kalau dia kata sebab dia berpegang pendapat dia saat ikut sembahyang zuhur, ada qaul di dalam mazhab Imam Ahmad dan selainnya yang berpendapat yang demikian.